Masa nak keluar nyawa saya tahu dah. Orang masuk syurga nampak tengok rumah dia kat syurga. Dapat tengok dah rumah. Yang senyum, cantik, muka elok. Sebab nampak dah ni lah malaikat kata, ni lah rumah kau. Yang ni rumah akan kau tinggal di taman-taman syurga. Sebelum masuk syurga yang hakiki ke akhirat, dapat duduk taman-taman syurga di dalam kubur nanti. Tengok senyum. Dan kalau kita yang berdosa maksiat ni, mati dalam dosa, tengok-tengok ke atas, neraka. Inilah tempat lubang-lubang neraka yang akan kau masuk ketika dalam barzakh. Dan inilah rumah kekal kau dalam neraka ke akhirat esok. Nak keluar nyawa sudah nampak dah tempat tinggal kita di kubur ataupun di dalam akhirat kita nanti. Dan nak keluar nyawa sudah nampak dah. Dan ketika itu tak ada buat apa lagi dah. Ya tak? Kalau nak mati dah, nak taubat pun tak boleh, apa pun tak boleh. Habis keluar nyawa pergi lah, tanam-tanam jenazah kita pergi, duduklah kat mana? Duduk dekat sijin dia panggil. Sijin ni itu tempat lubang-lubang neraka. Rasa bahan-bahan neraka kat situ. Allahu Akbar. Baik. Engkau mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka tadi untuk sampai ke negeri syurga. Yang ni sirat. Kita akan lalu sirat nanti. Sirat tu dia akan terletak bawah neraka. Sirat ke atas. Lepas siapa dapat lintas, barulah syurga nanti. Faham? Dah lepas timbang amal apa semua dah, maka barulah pakat-pakat semua berjalan. Berbilion-bilion manusia ni jalan lintas sirat. Bagi yang masuk neraka, dia lalu sirat tu, tergelincir tu. Kerbung jatuh ke bawah neraka tunggu. Ada yang tergelincir sikit, dijilat juga di api. Ada yang merangkak, ada yang berguling-guling, ada yang mengesut-ngesut. Sementara mengesut tu rasa bahan ke bawah tu. Ada yang berlari menyekilat, sampai dah. Ada yang macam ada yang dipimpin, zoom laju. Ada yang berjalan laju, ada yang berlari, ada yang berjalan perlahan. Ada yang diluaskan akan jabatan tersebut, 7 hasta luas ni. Ikut pada amal iman kita, Masya Allah. Tapi kalau jatuh, siapa lepas sirat tadi ni, itu yang ada riwayat mengatakan sirat ni boleh jadi lebar 7 hasta dan juga boleh jadi sehalus rambut yang dibelah 7. Kenapa kata rambut belah 7? Bukan maksudnya jambatan jadinya tu. Tak. Maksudnya tak dapat nak bijak lah tu. Rambut selai belah 7. Nak bijak macam mana? Maksudnya nak bagi tahu kiasannya adalah tergelincir masuk neraka. Kalau siapa lepas, dapatlah kemudian pada sirat tadi, maka dapatlah dijemput masuk ke dalam syurga. Allah, mudah-mudahan kita ke belakang selamat ya. Lintaskanlah kita di atas sirat tadi ni dengan kaki yang teguh. Teguh kaki kita, tak tergelincir. Masa kita doa, ambil uduk, kaki kita kanan minta kukuh, dan kaki kiri jangan tergelincir ya Allah. Kerana kaki sebelah tergelincir, satu badan jatuh. Ya tak? Allahu Akbar kabirah. Baik. Engkau belum pasti apakah engkau akan selamat untuk sampai ke sana, atau barangkali engkau akan terjatuh di tengah perjalanan. Di saat kakimu akan tergelincir dari titian siratal mustaqim, ia mengakibatkan engkau akan jatuh ke jurang api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Nah, tadi sekarang